Baik, kita start balik. Hari ini pemergian salah seorang tokoh negara kita, negarawan kita, yang Abdullah Ahmad Badawi atau lebih dikenali sebagai Pak Lah. Pak Lah selamat disemadikan mengikut istiadat pengebumian negara. Suasana pilu menjemlungi istilah istiadat pengebumian negara bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi hari ini di Makam Pahlawan di Masjid Negara di Kuala Lumpur kira-kira 2.30. Cuaca redup berlatakan kibaran jalur gemilang separuh tiang di sekitar bangunan berhampiran Masjid Negara hari ini mengiringi perjalanan terakhir Tun Abdullah yang disahkan meninggal dunia di Institusi Jantung Negara pada 7.10 malam semalam pada usia 85 tahun. Jenazah Tun dibawa pulang ke kediaman beliau di Bait Badawi di Persiaran Tunku Jafar malam tadi sebelum dibawa ke Masjid Negara pada 8 suku bagi urusan pengebumian. Seawal jam pagi tadi 10 pagi, ribuan rakyat tanpa mengira kaum serta usia termasuk pemimpin tertinggi memberi penghormatan terakhir kepada Tun Abdullah, negarawan ulung yang juga terkenal dengan gelaran Mr. Nice Guy. Sultan Terengganu, Sultan Mizan antara yang berkenan hadir bagi memberi penghormatan kepada Tun Abdullah. Hadir yang sama di Pertua Negeri Melaka Tun Dr. Mahathir Ali Rostam yang di Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar, 4 bekas Perdana Menteri Tun Mahathir, Datuk Seri Najib, Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Ismail Sabri, kedua-dua timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid dan juga Fadilah Yusof, barisan menteri termasuk Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsud Azri, serta bekas Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong turut hadir di Majlis Negara untuk memberi penghormatan terakhir. Isi Allahyarham Tun Jane Abdullah, anak perempuannya Nori bersama suami bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin antara ahli keluarga yang berada di samping jenazah Tun. Anwar bersama ribuan umat Islam kemudian memenuhi segenap dewan solat utama. Tuan-tuan, mungkin golongan generasi lama tahu cerita ni lah, tapi golongan generasi baru ni mungkin tak tahu cerita ni sebenarnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia ada 2 kes liwat tau yang dituduh. Yang pertama kes tahun 1998 dan yang kedua kes 2006 kot, 2006 2007 macam itulah. Itu kes Saiful Buhari. Tapi dia ada kes awal. Kes liwat 1 dipanggil. Dan beliau telah ditangkap sebagaimana yang kita ketahui pada zaman Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Berlaku reformasi tahun 1999, Parti Keadilan ditubuhkan pada April 1999. Sehinggalah akhirnya beliau dibicarakan. Didapati bersalah di Mahkamah Tinggi. Pergi ke Mahkamah Harian, didapati bersalah di Mahkamah Harian. Akhirnya pergi ke Mahkamah Persekutuan pada tahun 2004. Pada tahun 2004, pada masa itu Pak Lah mula-mula mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri. Dan saya ingat lagi, Pak Lah kata dia tidak akan campur tangan dengan urusan yang melibatkan perbicaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mengatakan mahkamah bebas menentukan apa saja keputusan, beliau tidak akan campur tangan. Akhirnya apa yang berlaku tahun 2004 untuk kes liwat 1, Mahkamah Persekutuan mendapati bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersalah. Kes liwat 1 ni tuan-tuan, sebagaimana kes liwat 2 juga adalah satu kes yang sangat-sangat pelik. Sangat-sangat pelik. Kenapa tuan-tuan? Bila dibicarakan, mula-mula dia kata tarikh A. Kemudian tukar tarikh B. Kemudian tukar tarikh C. Mula-mula dia kata dekat Villa Trivoli. Kenapa tukar tarikh? Sebab dia kata pada tarikh ini, rupanya villa tu belum siap, tengah renovate. Tukar tarikh. Lepas tu tukar tarikh. Kemudian bila bawa tilam diusung ke sana kemari, tak boleh nak identify DNA. Kan, tak boleh nak identify. Culprit tak boleh identify. Kemudian yang menuduh masa tu Azizan ni bekas driver Kak Wan. Dia kata bahawa dia telah diliwat. Mula-mula dia kata dia telah dipaksa. Mula-mula dia kata dia dipaksa. Lepas tu dia kata dia rela. Sama juga dengan kes Saiful Buhari. Dia bersumpah mengatakan dia dipaksa. Kemudian bila orang mempersoalkan, kalau kamu dipaksa, dia ni masa tu umur dia lebih kurang dalam 60 lebih. Ada slip disc. Macam mana pula budak umur 20-an, lelaki umur 60 lebih, kamu tak boleh melawan? Lepas itu dia disuruh untuk menukar kepada suka sama suka. Kenapa tuan-tuan? Kalau dia kata dia dipaksa, liwat 1, liwat 2, kalau dia kata dia dipaksa, mereka terpaksa membuktikan elemen paksa. They must be force. Tapi kalau suka sama suka, tak perlu elemen tu. Apa antara bukti elemen force? Mesti ada koyak, penetration, mesti ada
pergaduhan dan sebagainya. Both cases tak berjaya membuktikan perkara tersebut. Tapi nak cerita 2004, Datuk Seri Tun Abdul Hamid Badawi adalah yang mengatakan saya tidak akan campur tangan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan akhirnya beliau didapati tidak bersalah. 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 6 tahun mengikut dalam penjara, tuan-tuan. Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim masa itu 6 tahun merekod dalam penjara atas dua pertuduhan. Pertama, yang dikena 6 tahun itu adalah apa orang kata, salah guna kuasa. Yang salah guna kuasa tu bukan sebab dia songlap duit ke, dia ambil tanah orang ke, dia sebat duit negara ke, tak ada. Masuk duit akaun sendiri, tak ada. Bukan salah guna kuasa itu. Salah guna kuasanya adalah kerana dia menggunakan perkataan masa di polis panggil Umi Halfidah di balai polis, dia bagi tahu ketua polis negara ataupun ketua polis Selangor masa itu, jangan apa orang kata, jangan, dia tahu polis macam mana prosedur kan, gertak-gertak saja, lebih kurang ayat macam tu kan. Kalau nak guna nak siasat dia orang tu, jangan melampau sangatlah. Sebab Umi Halfidah itu adalah kakak kepada Azmin Ali yang pada masa itu pegawai dia. Dia guna perkataan gertak-gertak saja, dan perkataan itu digunakan di mahkamah, dia kena 6 tahun. Dia tak curi duit, Datuk Seri Anwar tak curi duit, dia tak songlap duit, dia tak ambil projek, dia tak rasuah kan. Dia tak ada benda, semua ni tak berlaku. Sebab kalau ada, mesti dia kena dakwa dengan benda ni. Dua-dua kes daripada zaman Mahathir ke zaman Najib, dua-dua kes dia tidak dibicarakan berkenaan dengan isu-isu ini. Sebaliknya tiba-tiba keluar isu liwat yang kita tak boleh nak buktikan secara fizikal sebab kita tak nampak. It's just this boy against Datuk Seri Anwar punya Ibrahim punya words. Itu saja. Dan kita tahu bagaimana zaman Tun Mahathir dia diperlakukan sedemikian rupa. Akhirnya 2004 Allahyarham Tun Abdul Hamid Badawi kata saya tak akan campur tangan di dalam kes ini. Jadi bila dia kata tak campur tangan, mahkamah bebas menentukan, bermakna apa? Dua kes sebelum tu ada campur tangan lah. Ada campur tangan lah. Dan kita pun tahu benda tu. Sebaik saja Tun Abdul Hamid Badawi naik sebagai Perdana Menteri, tidak ada campur tangan. Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan dan kita bersorak. Tapi sorakan kita tidak lama. Rupanya ada kes kedua. Tapi tak apalah. Penganiaya ni tuan-tuan, saya kata orang yang menganiaya ni, Allah akan bagi dua benda. Tiga benda lah. Satu, pembalasan di dunia, pembalasan di akhirat. Dan yang ketiga ni, tak tahulah, ni telahan saya lah, tak adalah hadis ke apa, dia akan dipanjangkan usianya. Dia akan dipanjangkan usianya, dan dalam kehidupan sepanjang pemanjangan usianya tu, usianya dia tak hidup dalam keadaan dia tenang, tuan-tuan. Itu kat dunia, belum cerita akhirat lagi. Dia dalam keadaan hidup dia tak tenang. Dia ada je dia punya onar dia ada dia punya masalah ni, baru ni kan. Tun Mahathir telah membuka kapsul yang ditanam untuk tahun 2020. Yang pertama, dia buka tahun 2025, 5 tahun terlalu lambat. Kenapa? Sebab 2020 tu rupanya tak berjaya pun dia sampai wawasan 2020 dia tu. Saya ingat lagi wawasan 2020 ni, kalau tersilap saya, diwujudkan tahun 1990. Okay. So 1990, 2020. So lebih kurang dia nak tunggu 20 tahun. 30 tahun. Kan? 1990, yalah 30 tahun dia nak tunggu kan untuk mewujudkan wawasan. Masa tu kita duk lukislah benda kereta terbang lah. Sebenarnya benda tu tak ada dalam wawasan tu. Kenapa saya tahu tuan-tuan? Sebab masa tahun saya form 2, form 3, saya antara orang yang jadi pemidato untuk membentangkan tentang ataupun bercerita, syarahan tentang wawasan 2020. Tentang apa dia punya aspirasi dia, apa punya gagasan dia, apa benda nak dicapai. Saya tak hafal lah lagi kan masa tu. Berceram pergi masuk pertandingan syarahan mengenai wawasan 2020 Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad mengenai keadaan negara kita pada masa akan datang, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bersyarah pada masa itu. Sekolah menengah kan, form 2 ke form 3, macam itulah saya masa tu kan. Dipilih wakil sekolah. Masa tu dah bersyarah lah. Tapi, dibuka kapsul tu baru-baru ni. Syafiq Halim, yang saya cerita itu pasal murtad itu kan. Dia yang bangga bawa, dibuka. Dia yang tanam. Dia yang tanam. Dia yang buka, dia yang bangga. Tak, siapa yang bangga buka kapsul tu tuan-tuan? Saya nak cerita. Siapa yang bangga?
Tu saya kata, kalau dia dah berhenti 2004 dahulu, ataupun masa dia jadi Perdana Menteri yang lepas dia berhenti, dia dah stop, orang dah anggap dia negarawan, dah habis dah. Kalau masa tu dia stop, dia akan jadi macam tuan-tuan tengok Tun Abdullah Ahmad Badawi. Saya kata, Tun Abdullah, saya baru itu sebut, saya kata, Mahathir ni dia tak berhenti. Tun Abdullah dah lama dah berhenti. Saya kata, tak lama tak dengar pasal Abdullah Ahmad Badawi Pak Lah ni. Lama kita tak dengar cerita Pak Lah. Tutup meninggal dunia hari ni. Kan kita sedekahkan Al-Fatihah kepada beliau lah. Dan yalah, saya pernah dengar satu cerita. Ini cerita dia punya driver ke bodyguard. Dia kata, tunggu-tunggu Pak Lah tak jumpa. Mana Pak Lah ni? Punya Pak Lah tengah dekat surau, dia semayang Zuhur. Dia semayang Zuhur dekat surau. Dekat surau dia boleh terlelap. Masa dia jadi Perdana Menteri tau, dia boleh duduk tengah-tengah berdoa kot, dia terlelap. Orang kejutkan dia pada waktu itu kan. So itulah dia. Itulah dia sejarah Tun Abdullah Ahmad Badawi. Kita doakan insya-Allah semoga beliau ditempatkan di kalangan orang beriman dan beramal soleh. Dan kalau ada kebaikan di dalam negara kita, kita doakan kebaikan itu akan memberi dan meluaskan kuburnya dan dipermudahkan urusan what do you call that, urusan dia dengan malaikat dan di padang mahsyar insya-Allah di akhirat kelak.